Legenda Batu Nabau. Ular gergasi Sarawak yang jadi batu sebelum AI wujud lagi. Korang perasan tak sekarang ni? Apa-apa benda pelik sikit, terus orang cakap, "Hey, ni mesti AI atau fake, edit guna CapCut je ni." Tapi yang ni, sorry, AI pun angkat tangan. Di Sarawak, ada satu batu yang memang pelik gila. Nama dia Batu Nabau. Terletak dekat Sungai Bukong, kawasan Engkilili Sri Aman. Engkilili ni pekan kecil je, tapi misteri dia boleh kalahkan drama Netflix. Batu Nabau ni bukan batu kecil-kecil. Panjang hampir 9 meter, diameter lebih 2 meter. Bila tengok betul-betul, confirm korang akan cakap, ni macam ular raksasa tengah relate je. Dan yang kelakarnya, batu ni cuma 50 meter je dari rumah panjang orang kampung. Bayangkan bangun pagi, sapu laman ular batu gergasi depan rumah. Penduduk tempatan sebenarnya dah lama tahu pasal batu ni. Cuma dunia luar baru kecoh lepas satu cerita pelik muncul. Sekitar 20 tahun lepas, seorang lelaki berketurunan Siam dari KL mengaku dia bermimpi. Dalam mimpi tu, dia nampak ular gergasi. Lepas tu, puff, terus jadi batu. Dia ikut petunjuk mimpi, travel sana sini, macam main Syed Quest game. Sampai satu hari, dia jumpa lokasi tu di Engkilili. Lepas tu, cerita ni terus viral dari mulut ke mulut. Zaman tu belum ada TikTok, kalau ada, confirm dah 2 juta views. So, apa sebenarnya Nabau ni? Menurut orang-orang lama, Nabau ni nama ular yang besar gila. Ada yang percaya, Batu Nabau ni jelmaan dewa ular. Kalau ikut kepercayaan orang Iban, bila Nabau melintas sungai balik, itu tanda banjir besar nak datang. Kat Kalimantan pula, orang Dayak Iban cerita Nabau ni panjang sampai 30 meter. Badan dia pula sebesar beduk masjid zaman dulu. Dan yang menarik, kalau jumpa Nabau ni, bukan kena makan pula, tapi dapat tuah dan rezeki besar. Versi Sarawak pula lebih dark sikit. Dikatakan Nabau ni boleh bertukar jadi manusia. Lepas tu menggoda isteri seorang pahlawan. Plot twist betul. Pahlawan tu marah, tangkap Nabau, kerat jadi 7 bahagian dan buang ke jeram. Ni jeram tu sekarang dikenali sebagai jeram Pelagos antara Belaga dan Kapit. Kononnya, 7 bahagian Nabau tu bertukar jadi 7 batu besar. Jeram Pelagos ni memang terkenal bahaya. Banyak kes kematian berlaku kat situ. Orang tempatan percaya ini sumpahan Nabau, tapi tunggu, part ni lagi pelik. Tahun 2008, utusan Malaysia lapor. Ada orang nampak tulisan Jawi lama atas Batu Nabau. Huruf-huruf macam alif, lam, ha, nun, mim tersusun terbalik dan berasingan. Bila orang yang pakar tengok, mereka kata kalau disusun betul, ia boleh membentuk kalimah Allah. Yang ni memang buat netizen split dua. Satu kata kebetulan, satu lagi kata ni bukan biasa-biasa. Siapa yang ukir? Zaman bila? Manusia atau sesuatu yang lain? Sampai sekarang, tak ada kajian rasmi dibuat. Apa pun, kisah-kisah ni buat Batu Nabau makin terkenal. Bukan sekadar batu, tapi gabungan legenda, mitos dan misteri tempatan. Kadang-kadang, benda yang tak ada jawapan tu lagi buat orang tertarik. Anda rasa ni kebetulan batu bentuk ular, ukiran manusia, atau legenda Nabau mungkin pernah wujud? Kejadian pertama, seorang pemandu lori yang berhenti berehat lewat malam pernah mendengar bunyi geseran panjang dari arah batu seperti sesuatu besar sedang mengheret tubuhnya perlahan di atas tanah. Bunyi tu hanya beberapa saat kemudian senyap. Dia terus meninggalkan kawasan tu tanpa turun dari lori. Kejadian kedua, sekumpulan remaja yang cuba panjat batu tu merasakan permukaan batu hangat walaupun cuaca petang agak redup. Mereka bergurau pada awalnya,
Tapi, apabila beberapa orang merasakan perkara yang sama, mereka turun sebelum senja tanpa bercakap banyak. Kejadian ketiga, penduduk kampung pernah perasan ada malam tertentu anjing kampung menyalak ke arah Batu Nabau. Kemudian, tiba-tiba semuanya diam serentak, seolah-olah sesuatu membuatkan seluruh kawasan menjadi terlalu sunyi. Kejadian keempat, seorang penunggang motosikal awal pagi pernah melihat kabus rendah hanya menutupi bahagian batu, sedangkan jalan di sekeliling jelas. Apabila dia memperlahankan motosikal untuk melihat lebih dekat, kabus tu perlahan-lahan hilang. Kejadian kelima, beberapa pekerja jalan raya mendakwa pernah terdengar bunyi ketukan perlahan dari arah dalam batu, seperti batu kecil diketuk dari dalam, tetapi bunyi itu berhenti sebaik sahaja mereka cuba mencari puncanya. Orang lama kawasan tu pula percaya sesiapa yang benar-benar terlihat kelibat Nabau bukan batu, tetapi makhluknya dikatakan akan mengalami perubahan besar dalam hidup, sama ada mendapat nasib yang sangat baik atau sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Fenomena ular batu gergasi sebenarnya bukan hanya di Sarawak. Di Thailand, berhampiran Sungai Mekong, terdapat formasi batu panjang yang juga dikaitkan dengan legenda naga. Di beberapa tempat lain di dunia, batu berliku menyerupai ular raksasa juga wujud, dan hampir setiap tempat mempunyai cerita yang sama, kisah makhluk besar yang akhirnya menjadi batu. Selepas beratus tahun kisah ini diceritakan turun-temurun. Ramai bertanya, adakah Batu Nabau sekadar batu biasa? Atau sesuatu yang sedang menunggu? Apa kata saintis? Menurut ahli geologi, Batu Nabau hanyalah formasi batuan semula jadi. Hakisan air sungai selama ribuan tahun membentuk struktur yang kelihatan seperti ular. Corak pada batu, lungutan dan mineral semula jadi. Bentuk kepala, kebetulan geologi. Bunyi-bunyi pelik, mungkin pergerakan tanah, akar pokok atau haiwan liar. Secara sains semuanya boleh dijelaskan. Tapi, kenapa bentuknya terlalu sempurna? Kenapa kisah ular gergasi sudah wujud sebelum orang luar datang ke sini? Dan kenapa setiap generasi ada cerita hampir sama? Kemungkinan dalam misteri. Ada yang percaya batu itu bukan sekadar batu. Ia mungkin simbol penjaga lama, penjaga sungai, penjaga tanah Sri Aman, atau mungkin ia memang pernah hidup dan kini hanya berehat. Ada juga teori lain. Bagaimana jika Batu Nabau ialah sisa makhluk purba? Makhluk zaman sebelum sejarah manusia dicatat? Atau makhluk yang memilih untuk membatu? Soalan yang buat kita berfikir. Kenapa kawasan itu kadang-kadang terasa sunyi lain macam? Kenapa ada yang bermimpi tentang ular besar sebelum datang ke sana? Kenapa ada bunyi seperti geseran pada waktu malam? Dan satu soalan paling besar, jika benar ia hanya batu, kenapa ramai yang rasa sedang diperhatikan? Jika ia hidup, adakah ia bangkit untuk melindungi kawasan itu daripada manusia yang merosakkan alam? Atau adakah ia menunggu masa untuk membalas sesuatu? Jika ia penjaga, kenapa ada yang pernah hilang di kawasan sungai itu? Jika ia pemusnah, kenapa kampung masih berdiri aman hingga hari ini? Tapi alam sentiasa memerhati. Dan mungkin sesetengah perkara tidak perlu dijelaskan kerana misteri yang tidak terjawab. Itulah yang membuatnya terus hidup.